Okey, garam tamik ekstra tuan semua. Okey. Kelebihan garam ni tuan-tuan, sebenarnya kalau ikut dari sudut saintifik dan semua, garam ni dia ada satu benda, satu perkara yang dia panggil bakteriostatik, yang mana garam ni dia mematikan kuman-kuman. Jadi tuan-tuan semua, dan garam ni dia mempunyai satu sifat yang dia menyedut sesuatu perkara, satu benda. Contohnya kalau orang nak buat ikan kering kan, ikan kering, dia kenapa dia tak rendam air gula tapi dia rendam garam? Sebab bila dia rendam garam tu mereka kita jemur di tengah panas, maka tuan semua garam tersebut mempunyai kekuatan untuk menyedutkan air dalam ikan, pada badan ikan tersebut. Jadi begitu garam ni tuan-tuan, garam kalau tambah pula garam ni, garam yang ustaz guna ialah garam GTA, dia panggil garam taming aswad ni, yang telah didoakan oleh ustaz, dibaca dengan hizib, dibaca dengan pelbagai bacaan telah diistikan tuan semua. Maka garam ni mempunyai kekuatan, di samping kekuatan dia secara natural, secara asli, bahkan kita tambah lagi dengan kekuatan pembacaan doa, maka garam ni tersebut boleh digunakan untuk apa tuan semua? Untuk santau, untuk gangguan makhluk halus, untuk pemagaran, untuk pelarisan, untuk keresakan, dan untuk semua, dan bahkan untuk penyakit zahir pun boleh. Dan satu kisah tuan semua, satu orang budak ni, dia duduk di hospital, dia sakit, dan perutnya membuncit. Doktor tidak boleh nak buat apa-apa. Kata dia dah setelah beberapa bulan, doktor suruh dia balik, dan pihak keluarga dia bawa jumpa ustaz, dan ustaz bagi garam ni satu cubit, tuan-tuan semua. Belum jauh dia keluar daripada pusat rawatan ustaz, terus dia minta makanan dan nak beritahu dia lapar dan juga dia terdahaga. Sedangkan dah berapa 6 bulan dia tak makan, tak minum tuan semua, hanya masuk drip saja. Jadi ini tuan semua kelebihan garam. Jadi kelebihan garam ni ialah dia menyedut sesuatu perkara. Kalau ada energi negatif, energi jahat, maka dan semua segala kejahatan-kejahatan akan terhindar, terkeluar pada badan kita, dan juga kalau di kawasan-kawasan rumah kita atau kawasan ladang, kebun apa semua akan terhindar, insya-Allah. Kalau anda inginkan dapatkan garam ni, garam dia panggil garam tamik aswad ni adalah the best, paling bagus sekali untuk anda nak buat makan kan, ataupun nak buat mandi, ataupun nak rendaman, ataupun nak buat pemagaran, ataupun nak nyah keluarkan segala energi negatif daripada satu tempat, insya-Allah. Kalau nak dapatkan garam ni, hubungi pihak admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.